Aku dah completekan ke-88 Mini Force Dynat Warrior. Mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tak tahu, mungkin juga ada yang tak boleh tahu. Mini Force Dynat Warrior yang paling penting korang kena ada Rex Kaiser. Untuk Rex Kaiser pula korang akan dapat 3 pilihan. Rex Kaiser Mini dan 2 lagi Rex Kaiser Deluxe. Satu Rex Kaiser Deluxe yang warna biru seperti asal dalam cerita, satu lagi Rex Kaiser Deluxe warna hitam. Dan kawan-kawan dia ada 7 semua sekali. Kalau gabungkan dengan satu kawan dia pun handsome, 2 handsome, 3 handsome, 4 handsome, 5 handsome, 6 handsome, 7 lagilah handsome. Jadi inilah dia rupa ultimate form untuk Rex Kaiser bergabung dengan kesemua ke-7 kawan-kawan dia. Jadilah Rex Kaiser D9. Kalau tak ada senjata, Rex Kaiser D7. Itu je lah kalau ikut cerita. Tak semestinya kalau korang nak gabungkan dengan kesemua kawan-kawan dia ni menggunakan Rex Kaiser warna asal dalam cerita. Korang nak gabungkan dengan warna hitam pun boleh. Dah lah ada kain mantle kat belakang ni kan. Dan yang menarik seterusnya, setiap kawan-kawan dia ni boleh transform jadi robot. Yang ini lengan warna biru, yang ini lengan warna merah, yang ini kaki warna oranye, yang ini kaki warna putih, yang ini sayap, yang ini weapon dia, yang ini weapon dia lagi satu. Semua boleh transform. Bukan transform jadi robot je, diorang pun boleh transform jadi kereta berkepala dinosaur. Selain tu, diorang boleh transform lah untuk gabungkan dengan Rex Kaiser. Rex Kaiser boleh transform ke tak? Mestilah boleh. Korang tengoklah ni, yang ini warna biru seperti asal dalam cerita jadi T-Rex, yang ini warna hitam jadi T-Rex. Tapi weapon ini pun boleh jadi lengan. Awak kan? Jadi korang semua, aku dah tunjukkan mainan Mini Force Dynat Warrior ni sangatlah superb dan sangat-sangat besar tau. Rex Kaiser itself sebelum dia bergabung dengan kawan-kawan dia, tinggi dia 35cm. Kalau gabungkan dengan kawan-kawan dia, tinggi dia boleh cecah sampai 45cm. Besar weh. Articulation jangan risaulah. Kalau korang nak buat articulation macam model kit kat luar sana tu kan, boleh. Tapi lepas dah gabungkan dengan kesemua kawan-kawan dia akan terhad sikit sebab berat dan besar. Korang jangan ingat kena pasang-pasang pula Dalam kotak dia akan bagi dalam bentuk robot yang dah siap pasang tau. Maksudnya macam korang beli mainan kat luar sana, buka kotak je terus boleh transform. Manual diberi. Boleh dapatkan kat website ni sekarang. Jangan lupa selawat.